Cuma ni teguran dan nasihat saya lah kepada sahabat-sahabat. Khususnya saya lihat bila saya baca di social media ni, saya sangat risau bila saya lihat sahabat-sahabat di Barisan Nasional, dia seperti meraihkan apa yang berlaku. Bukan meraihkan laporan RCI, dia meraihkan kesilapan dia lepas. Padahal you should take credit bahawa mantan Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Ismail Sabri pun meneruskan pelan pemulihan tabung haji, turut mengakui masalah yang dilalui oleh tabung haji, kerugian berbilion ringgit ini. Ya, dan laporan RCI ini diterbitkan sebelum pilihan raya tu pada bulan 6, bulan 7, 2022. So 3 ke 4 bulan sebelum pilihan raya. So, tapi janganlah kata macam tak ada masalah. Atau masalah tu tak ada kena-mengena dengan kerugian berbilion ringgit. Atau ini hanya berkenaan kerajaan nak tolong makcik-pakcik yang ada akaun tabung haji. Macam korang hilangkan masalah berbilion ringgit, rugi-rugi ini, keputusan politik yang menyebabkan kerugian berbilion ringgit ini, keperluan supaya kerajaan dah tukar berkali-kali, perlu, saya tak nak guna terma bail out lah, tapi perlu menyelamatkan tabung haji dengan memberikan suntikan dana cash, terbitkan suku, ambil loan, perlu berikan 1.7 billion almost every year untuk menyelamatkan. Akan ada pembayaran lagi sekali pada tahun 2029 bila suku tu dah bila the next suku payment tu is due. So tolonglah, do not simplify it sampai ke tahap di mana kita meraihkan benda bermasalah. Kerana kalau kita meraihkan benda yang bermasalah, saya takut pemimpin politik muda pada masa akan datang buat benda sama. Oh, ni dulu ada masalah, kita rugi berbilion ringgit, kita sembunyikan, kita declare je dividen tinggi. Selepas pilihan raya, kita cuba pulihkan, kita bail out, ambil duit dari sini sana, naikkan cukai sini sana, supaya akhirnya kita dapat bail out tabung haji. Dan kita buat benda sama. Dekat pilihan raya, kita declare tinggi, selepas pilihan raya, kita buat benda lain. Atau lebih teruk, kita ambil tanggungan kerugian berbilion ringgit ni, kita letak di atas bahu generasi yang akan datang, anak muda untuk pikul beban tanggungjawab ini. Because let's face it, bila dah rugi berbilion ringgit ni, bukan kerugian itu hilang. Tidak. 2017, bila julat 4.8 bilion ringgit itu berlaku, yang perlu menampung itu adalah generasi yang akan datang. Penepisit baru. Atau penepisit lama contohnya, sebelum ni saya boleh dapat 6%, tapi selepas ni hanya 1 ke 2%. Makcik-pakcik kadang-kadang dia tak tahu perbandingan dengan ASB, dengan FD, dengan KWSP, dengan yang lain. Orang celik pandai boleh lah. Kan? Dia tahu, okey, saya tahu ni 5%, tapi selepas ni kerana kerugian tinggi, kita declare dividen rendah 3-4 tahun yang akan datang. Saya contohnya, saya terus keluarkan dari tabung haji, letak kat lain. Lepas tu bila saya tahu tabung haji dah pulih, saya letakkan tabung haji balik. Tapi bayangkan makcik-pakcik ni, dekat kampung yang tak tahu, yang mungkin understanding of finances taklah begitu baik. Mereka akhirnya perlu ditimpa kerugian ini. Anak-anak penepisit baru, anak-anak muda, ataupun pembayar cukai secara keseluruhan. Kerana kalau kita baca laporan ini, bila ia melibatkan fiscal bailout ataupun fiscal injection, duit dari kerajaan, sukuk yang diterbitkan kerajaan, GG, government guarantee yang mungkin akan diberikan oleh kerajaan. Ini bukan setakat melibatkan umat Islam, ini melibatkan seluruh rakyat Malaysia, semua pembayar cukai. Dan siapa pembayar cukai terbesar? Adalah di kalangan anak-anak muda yang akan mewarisi hutang negara, akan mewarisi sistem pencukaian yang lebih tinggi, contohnya kerana kita ingin membayar hutang-hutang yang lepas. So ini impaknya intergenerational. So teguran, nasihat saya kepada kawan-kawan, kalau kamu nak pertahankan contoh hujah, laporan RCI ini tak ada pun katakan bahawa pemimpin ABC sakau. Itu saya faham, itu okey. Sentimen politik tu saya terima, kerana memang dalam laporan ini tak kata pemimpin politik A sakau berbilion ringgit. Tak ada. Yang ada adalah kerugian berjumlah berbilion ringgit. Kerugian yang disebabkan oleh pemimpin yang tak ada pengalaman, kepakaran diletakkan di situ, yang membuat keputusan pelaburan yang menyebabkan kerugian berbilion ringgit. Tabung RCI ini tak ada mengatakan pemimpin tu masuk duit akaunnya, tak ada. Itu saya okey. Tetapi janganlah kata keputusan yang akhirnya menyebabkan kerugian berbilion ringgit ini yang perlu ditimpa, yang perlu dipikul oleh generasi baru, itu adalah keputusan yang baik. Come on. We have to be fair, we have to be transparent. Jangan meraihkan benda yang tidak betul. Kerana kalau kita meraihkan benda ni, apa mesej sedang kita hantar kepada pemimpin-pemimpin politik muda, kepada rakyat di luar sana? Mesejnya sangat bermasalah. Tak apa. Kita buat keputusan yang populis pada hari ini supaya liability dipikul oleh generasi yang akan datang.
popularity pada hari ini, liability pada masa yang akan datang. So we have to be very clear on this matter.